Kemudian jumlah hutang. Itu diungkit seolah-olah kita sekarang ni tambah hutang. Padahal kita tengok berapa hutang kita pada tahun 2022? 100 bilion ringgit. Hutang baru ni, hutang baru. Berapa hutang 2023? 90 bilion ringgit. 2024 85 bilion ringgit. Dan unjuran tahun-tahun ni 80 bilion. Maknanya dalam sejak kita ambil alih, kita dah turun hutang 20 bilion ringgit. Apa yang berlaku? Yang pertama dalam soal hutang ini ialah soal apa yang disebut defisit. Bagaimana kita kawal defisit negara? Tahun 2022 saya mula ambil alih tugas. Defisit itu 5.5%. Kemudian 2024 itu 4.1%. Unjuran kita turun ke 4, daripada 5.5 turun pada 4.3 untuk 2024. Tapi kita berjaya turunkan 41. Tapi Alhamdulillah. Jadi sudah lihat umpamanya, dan unjuran kita untuk tahun ini 3.8 dalam keadaan suka. Ada orang tanya, mengapa nak turun sangat ni? Biarlah. Boleh kita serahkan dan hulur kepada rakyat. Tapi kalau tidak begini, keyakinan tidak akan ada. Bagi saya keyakinan yang kedua, yang pertama, tanggungjawab pimpinan dan pengurusan ekonomi ialah melakukan atau melaksanakan dasar yang kita yakin baik. Itu yang penting. Kedua, dengan itu ada keyakinan. Bila ada keyakinan, dia menyelesaikan banyak masalah. Soal hasil negara, soal peluang pekerjaan, soal pembangunan keseluruhannya.